Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di YouTube channel 5306. Hari ini kita akan berkongsi satu resipi biskut yang evergreen yang menjadi favorite ataupun kesukaan dihidangkan pada masa hari raya seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Adil Adha, Hari Christmas, Hari Deepavali dan Hari Tahun Baru Cina. Kau boleh lihat, ini bahagian hadapan penuh dengan konflik. Ini bahagian belakangnya. Ya. Tengok dia ada macam rongga-rongga yang kecil terbuka. Tidak sangat lembut. Tetapi memang enak dimakan. Jom kita lihat apakah bahan-bahan dan cara-cara untuk membuat biskut cornflakes rangup. 250 gram mentega yang telah kita diamkan di ruang suhu bilik. Ya. Jadi dia dah lembut. Kemudian kita masukkan 150 gram gula halus. Kita akan gaulkan dia dulu. Kita memerlukan 2 biji telur. Saya menggunakan telur grade A. Jadi ini dah diasingkan telur kuning dan telur putih. Telur kuning akan dimasukkan di dalam adunan dan telur putih akan digunakan sebagai salutan. Masukkan 2 biji kuning telur ya. Dan kita gaul bagi dia semuanya rata. Masukkan sebanyak 75 gram tepung jagung, 75 gram susu tepung penuh krim. Jangan lupa masuk setengah sudu teh baking powder ya. 200 gram tepung gandum dan kita akan gaul rata lah ya. Kawan-kawan, kita memerlukan sebanyak 200 gram cornflakes ya. 75 gram cornflakes yang akan kita kisar halus. 200 gram cornflakes ni kita kena ramas dia bagi dia jadi kecil-kecil sedikit. Okey? Campurkan 75 gram cornflakes yang telah dikisar halus. Kawan-kawan, macam inilah kita punya adunan yang telah kita gaul tadi tu. Okey. Jadi jika saya pegang dengan tangan macam ni, dia tak melekat di tangan. Okey. Macam ni ya. Kita akan menggunakan sudu teh untuk digunakan sebagai sukatan dah supaya semua kita punya cornflakes nanti sama besar ya. Jadi mula kita tarik macam tu ataupun kita kata garutkan macam kita beli aiskrim tu. Lepas tu menggunakan ibu jari ni kita ni tolak macam tu. Okey. Sediakan satu plastik. Lepas tu kita ambil satu adunan ni dan kita akan kepal-kepalkan macam ni. Letak atas tapak tangan kita ni dan kita bulatkan. Okey. Okey, jadi dah bulat macam ni ya. Dah jadi bulat macam ni. Kenapa saya tak pakai sarung tangan yang lagi sebelah ni? Sebab nanti saya nak pegang bahan yang lain nanti susah nak buka-buka. Jadi saya buat macam tu lah ya. Ini kita dah buat bulat-bulat. Atur banyak-banyak macam ni. Lepas tu tutup supaya kuih kita tak kering. Dan kita akan masukkan ke dalam peti sejuk bahagian chiller untuk 30 minit. Okey? Kawan, sekarang kita nak salut kuih kita ni dengan cornflakes yang telah kita ramas tadi. Jadi ini adalah telur putih ya yang telah kita
ketepikan tadi, saya simpan dalam peti sejuk dan kita bubuh sedikit esen vanila supaya telur ni tak berapa hanyir lah nanti. Okey. Kita sediakan kita punya dulang membakar dan kita alas dengan baking paper ataupun kita panggil parchment paper. Kawan-kawan, kita mula-mula ambil berbola yang telah kita simpan dalam peti sejuk tu, dalam inilah 5 biji. Kita masukkan dalam telur putih ni ya. Kita salut dia macam tu. Lepas tu kita sediakan kita punya ramasan konflik tu. Kita buat macam tu. Kita nak mudahkan kerja ya. Okey. Lepas tu ambil sudu. Kita golek-golekkan macam tu. Okey. Okey. Yang tengah ni kan kita tekan je lah sikit. Bagi dia lepis sikit. Macam tu. Okey. Okay. Jadi sekarang ni bolehlah kita susun di atas dulang kita ni. Kita susun. Jangan rapat sangat ya. Okey kawan-kawan, sementara tu kan kita panaskan oven kita. Suhunya lebih kurang 160 darjah Celsius. Kita panaskan lebih kurang 15 minit lah dahulu ya. Okey, kawan-kawan, kita akan bakar kita punya kuih ni ya. Kita akan membakar kuih ini dengan suhu 170 darjah Celsius, api atas bawah, dan masanya lebih kurang 30 minit. Lepas kuih ini dibakar selama 30 minit, inilah hasilnya. Kawan-kawan, kita biarkan dia begini untuk disejukkan lah. Lebih kurang dalam 5-6 minit. Biskut cornflakes rangup telah dipindahkan ke atas metal rack ini untuk dianginkan supaya dia sejuk sebelum kita masukkan ke dalam bekas yang kedap udara. Resipi ini menghasilkan sebanyak 66 biji biskut cornflakes rangup. Terima kasih kerana kawan-kawan sudi menonton video ini hingga akhirnya. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang dengan resipi yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan.